Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video keempat aku ini. Okey, di video ini aku akan kongsikan kepada kamu perkara yang keseterusnya, apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber insya-Allah yang berjaya dan yang memberi manfaat kepada penonton kamu. Okey, kita terus saja. Okey, perkara keempat yang perlu kamu lakukan ialah kamu kena mengkaji pesaing kamu. Macam ni. Okey, kamu cari sekurang-kurangnya 20 channel dalam satu niche yang sama. Masuk Abang Nazir lah. Kamu cari channel-channel yang sama dengan niche kamu. Macam tu. Okey. Lepas tu apa yang perlu kamu lihat? Kamu lihat mana satu video yang paling popular dalam niche kamu itu. Okey. Kemudian kamu tengok tajuk. Macam mana mereka buat tajuk? Apa tajuk-tajuk yang mereka sering gunakan di dalam video mereka itu yang berkaitan dengan niche itu. Okey. Perkara ketiga, kamu tengok juga bagaimana mereka membuat thumbnail. Contoh mungkin ayat-ayat dari segi reka bentuk thumbnail ataupun warna yang mereka gunakan di thumbnail mereka itu. Yang keempat ialah kamu tengok gaya penyampaian mereka. Okey, kamu tengok masuk aku lah bagaimana cara mereka bercakap di dalam video mereka. Okey, yang kelima, kamu tengok berapa panjang video yang mereka buat. Kebiasaannya mungkin 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit macam tu. Dan perkara yang keenam ialah kamu tengok macam mana komen-komen penonton di dalam video mereka itu. Okey, macam tu. Kita tak boleh. Okey, apa yang penting sekarang ni kamu jangan meniru. Okey, kamu jangan meniru tetapi kamu cuba fahami yang benar-benar dihargai oleh penonton. Okey, macam tu. Okey. Jadi kalau kamu merasakan pengkongsian aku dalam video kali ini, dalam fasa keempat ini dapat membantu menjadikan kamu seorang YouTuber yang berjaya dan memberi manfaat kepada penonton kamu dekat YouTube ni, jangan lupa kamu subscribe, kamu follow aku, dan yang paling penting, kamu share supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang keluar tu mendapat manfaat daripada video aku ni. Okey, kalau kamu ingin info yang lebih lanjut lagi, kita jumpa lagi di video aku yang kelima. Okey, Assalamualaikum, bye-bye.